Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau Silaturahim, Muslimin dan juga Muslimat, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni dapat kita bersama dalam kuliah maghrib yang saya ingat lama dah tak datang Surau Silaturahim ni, ya. Disebabkan lama tak datang, mungkin malam ni special sikit lah, ya. Dengar kata tu special, kata DJ Zul. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan bicarakan dan kita membuka topik kita, topik ibadah korban. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada permasalahan, kemusykilan yang berkaitan dengan ibadah korban, mungkin kita boleh bincang dalam kuliah maghrib pada malam ini insya-Allah, ya. Pertamanya, sebagai mukadimah pada malam ini, ibadah korban merupakan salah satu daripada sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, cuma pengorbanan itu datang daripada anak-anak Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam disebut dalam Quran bagaimana Habil dan Qabil, yang asalnya disuruh berkahwin. Jadi Habil, Qabil masing-masing keluar daripada perut ibu mereka Hawa dengan kembar perempuan. Jadi Qabil ni abang, dia keluar dulu dengan adik perempuan kembarnya. Kemudian Habil pula lepas tu setahun atau 2 tahun kemudian keluar dengan kembar perempuannya juga. Tapi untuk mengembang biak manusia, mereka kena kahwin sesama adik-beradik. Dan cara berkahwin ialah berkahwin silang, iaitu Qabil kena kahwin dengan adik perempuan kembar kepada Habil. Habil pula kena kahwin dengan adik perempuan kembar kepada Qabil. Dan ini dibantah oleh Qabil sebab adik perempuan kembar kepada Habil kurang cantik, yang Qabil punya cantik. Jadi itu permasalahan yang berlaku, dia tak setuju. Jadi untuk menentukan siapakah yang akan kahwin dengan iklimah yang cantik itu, maka mereka hendaklah membuat korban, mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa di antara mereka yang korbannya diterima oleh Allah, makalah dialah yang akan kahwin dengan iklimah yang cantik itu. Namanya iklimah yang cantik. Jadi yang luar cantik tu saya pun tak berat sangat lah, ya. Ya, kita kena pilih yang cantik lah, ya. Jadi itu fitrah manusia. Jadi masing-masing kena meletakkan persembahan korban masing-masing di atas 2 bukit. Ini bukit untuk Habil, ini bukit untuk Qabil. Macam bukit Safa dengan Marwah dekat je. Ini bukit Safa katalah untuk Habil, bukit Marwah untuk Qabil. Dia tak sebut di mana bukit itu. Mungkin Safa dengan Marwah, mungkin Safa dengan Marwah, mungkin dekat je. Lalu apa yang berlaku? Sebab kalau kita belajar sejarah ni sejarah, betul tak betul wallahu alam. Sebab sejarah boleh menipu, ditipu, ya? Bagaimana Tok Janggut dulu dikatakan memberontak, padahal dia pejuang kemerdekaan. Kita percayalah sejarah dulu kan, padahal dia lah yang menentang British. Tapi disebabkan buku sejarah tu British yang buat, dia sebutlah Tok Janggut dan Tok Bahaman, Mak Kilau itu adalah pemberontak, penderhaka dulu. Itu sejarah, dia boleh tipu kita. Tapi yang ni wallahu alam. Kan kita belajar bagaimana Adam dan Hawa dia bertemu di mana? Adam dan Hawa bertemu di Putrajaya kah?
Bukit apa di Mekah? DJ Zul kata bukit apa di Mekah? Dia bertemu di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Ambil gambar kat Tugu tu, Jabal Rahmah. Di situ dikatakan, itu kata sejarah, dikatakan bertemunya Adam dan Hawa di situ. Di Jesus sebut di India tu dikatakan Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Jadi namanya Jeddah sebab Jeddah itu ialah nenek. Nenek kita turun di Jeddah, apa tu panggil Jeddah. Bahasa Arab Jaddun tu, Jeddah nenek. Sampai kat Putrajaya Haram Jeddah namanya. Siapa pergi haji umrah dalam teksi dia, Haram Jeddah, Haram Jeddah, Haram Jeddah. Daripada tanah haram ke Jeddah teksi dia tu. Kita apa dah haram dia maki aku ni dah teksi ni. Dia Haram Jeddah, Haram Jeddah. Itu memang kerja dia, Haram Jeddah, Haram Jeddah. Daripada tanah haram Mekah bawa ke Jeddah. Oh gitu, bapak faham. Jeddah tu artinya nenek. Artinya dikatakan nenek kita Hawa, dia diturunkan di situ. Daripada syurga. Adam diturunkan di India. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kan sekarang tak Jabal Rahmah dah, orang panggil Bukit Til Jannah. Oh gitu. Nampak kelas kan. So bagi saya lah, tak kata apa, tak mustahil bukit tersebut ialah mungkin Bukit Safa dengan Marwah. Ada Jabal Rahmah dekat Mekah pun, dekat je. Maka Habil, dia seorang penternak yang berjaya. Dia cari mana satu binatang yang paling bagus, paling sihat, paling sadar, paling banyak daging, dan yang paling penting yang dia paling sayang. Nak letakkan sebagai persembahan korban di atas bukit. Adapun Qabil ini macam mana busuk hatinya, begitulah busuknya persembahan korban dia. Maka dia carilah buah-buah yang busuk, letakkan di atas bukit. Sebab yang manis-manis, yang sedap dia makan. Lalu dua-dua tengok persembahan korban siapa diterima oleh Allah. Lalu ada satu pancaran macam kilat menyambar, iaitu binatang yang dipersembahkan oleh Habil, iaitu seekor kibas, disambar oleh kilat daripada langit. Satu cahaya keluar dari langit, pop, hilang, sambar. Artinya yang Habil punya diterima oleh Allah, maka dialah yang layak berkahwin dengan kembar Qabil, Iklimah yang cantik itu. Lagilah marah si Qabil ini. Akhirnya dia kata apa? Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Sebab dia geram, dia dengki, dia dendam. Akhirnya dia bunuh sungguh. Dia bunuh sungguh. Mati kawan tu, Habil. Tak sempat kahwin dengan cantik tu. Inilah pembunuhan yang pertama di antara manusia. Bermula dengan anak-anak Nabi Adam. Kesnya berebut perempuan yang cantik. Sampai sekarang isu tu sampai kiamat akan berlaku. Tuan-tuan dirahmati Allah. Akhirnya sudah begitu, dia terfikir macam mana nak ke bumi. Fa ba'athallahu ghuraban, maka Allah Ta'ala hantar seekor burung gagak. Burung gagak tu dia bergaduh dengan burung gagak yang lain atas pokok. Jadi dua ekor burung gagak sudah bergaduh, seekor sudah mati jatuh bawah. Betul-betul tak jauh daripada Qabil dengan mayat adiknya Habil. Burung tadi yang masih hidup, lalu dia cakar dengan kuku dan juga paruh ke tanah, membentuk satu lubang. Dah agak-agak dalam besar lubang tu, dia pun tarik dengan paruhnya, burung gagak yang dah mati tu masuk dalam lubang. Dia ada kambus, dia kain-kain dengan kuku dia kambus. Oh, itulah asalnya yang Qabil lihat macam mana nak ke bumi orang mati. Ini nak beritahu, manusia pertama yang membuat persembahan korban ialah Qabil dan Habil. Tetapi ibadah korban yang menyembelih lembu, menyembelih semua tu daripada Nabi Ibrahim dan keluarga, iaitu Nabi Ismail. Itu sunnahnya. Nabi kita ikut je. Nabi kita ni ikut sunnah Nabi Ibrahim dia. Sembelihan binatang korban.
Yang asal Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri. Falamma balagha ma'ahu sa'i, bila mana Nabi Ismail dah sampai ke peringkat boleh berdikari dah, boleh diharap dah, artinya umur 13 tahun dah, boleh diharap dah, pergi kedai ke, pergi mana-mana ke, boleh harap lah. Lalu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anak anda, ayah anda lihat dalam mimpi ayah anda menyembelih kamu. Fanzur maza tara, apa pendapat kamu? Ayah yang baik akan tanya pandangan anak dia. Walaupun isu ni isu besar, melibatkan nyawa anak dia, dia kena tanya. Lepas tu dalam apa-apa isu besar yang melibatkan anak-anak, kena tanya. Termasuk soal nikah kahwin, kena tanya. Dah datang Minang ni, kau setuju tak? Anak kita katakanlah umur 23 tahun, 23 tahun dah tak ada kerja apa, menikah lah. Siapa ayah? Alah, Ustaz Fauzi tu umur 50 lebih. Tanya. Walaupun kita suka Ustaz Fauzi, suka sangat buat menantu kan, tapi dia tanya anak kita sebab nak kahwin, bukan kita dia nak kahwin. Sama juga yang nak kena sembelihnya Ismail. Tanya Nabi Ismail dulu macam mana. Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh ayahanda dalam mimpi itu. Maknanya Nabi Ismail tahu itu perintah daripada Allah, sebab ayahnya seorang Nabi dan Rasul. Mimpi para Nabi dan para Rasul adalah wahyu daripada Allah. Laksanakan wahai ayahanda. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayahanda akan dapati anak anda ni seorang anak yang sabar dalam melaksanakan titah perintah Allah. Suka Nabi Ibrahim. Maka berlakulah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka dia pun hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu kata Nabi Ismail, wahai ayah, pisau tu asah tajam-tajam supaya anak anda terus mati. Taklah rasa sakit. Kan kalau pisau tu tak tajam, dia gelebek ni, tenyis ni kan. Nak mati tu sakit dulu. Sakit dulu sebab tumpul. Ni luka dah melecet. Ni zak putus. Senang, cepat sikit mati kan. Sebab bila kita sembelih tu, ada beberapa urat putus. Urat berbanding orang kafir, dia tak sembelih. Dia main pukul kepala, dia main masuk dalam mesin, dalam hidup-hidup macam tu. Seksa binatang. Walaupun dia pukul, binatang tu pengsan, tapi dia seksa. Dia rasa kesakitan. Tapi bila mana kita sembelih, ada beberapa urat putus. Urat apa? Urat nafas putus. Urat nyawa ni, urat bernafas. Urat makanan putus. Termasuk salah satunya ialah urat yang menghantar signal sakit ke otak, putus. Maka binatang tak sakit. Habis tu yang ditekanjar tu, biasalah dia nak pam darah keluar. Dia tarik, darah keluar. Menandakan binatang yang kita sembelih tu bersih daripada darah. Dia keluarkan darah daripada saluran darah. Bersih. Sebab itu binatang yang disembelih segar berbanding dengan binatang yang tak disembelih. Binatang yang disembelih lambat busuk berbanding dengan binatang yang tak disembelih. Sebab darah dia tak keluar, dia ketuk-ketuk kepala mati. Darah dalam badan lembu tu duduk situ, akhirnya meresap dalam daging. Jadi daging sebut daging yang tak fresh, cepat busuk. Sebab itu dia kata, wahai ayah, asah pisau tajam-tajam supaya anak dia tak rasa sakit. Lagi, wahai ayah, ikat tangan dan kaki anak anda. Dia pula ajar ayah dia, ikat tangan kaki supaya dia tak meronta. Wahai ayah, nanti wajah anak anda terbalikkan, maknanya biar di tanah. Jangan wajah anak anda ke atas. Nanti ayah anda tengok wajah anak anda tak ada sembelih. Sebab kesian, kasih, sayang, tak ada yang sembelih. Lingkupkan ke bawah supaya tak nampak muka anak anda. Dia pula ajar. Dan dia nak sabar ni. InsyaAllah anak anda seorang yang sabar. Buat begitu ayah, baiklah. Jadi masa nak sembelih tu, di mana sembelih? Di Mina ataupun di Muna. Dua-dua betul. Mina ataupun Muna. Kat mana? Mina dengan Muna? Kat Mekah. Mina Muna kat Mekah. Mina tempat sembelihan. Mina tempat orang melontar.
Tempat orang melontar 3 jamrah tu di Mina. Betul kalau tuan-tuan tengok pergi Mekah lah. Di Madinah tu ialah sejarah Nabi kita. Di Mekah sejarah Nabi kita juga. Tapi banyak sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kita sampai-sampai katalah masuk Masjidil Haram, tengok Kaabah. Siapa bina Kaabah? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah. Okey, sebelah Kaabah tu ada satu bulatan separuh tu dipanggil apa? Hijir Ismail. Nama apa? Hijir Ismail. Okey, depan Multazam tu ada benda yang tegak macam tubuh tu. Makam Ibrahim. Dia tak lihat Hijir Ismail, makam Ibrahim situ. Tempat kaki Nabi Ibrahim berpijak kat situ. Makam tu tempat kaki Nabi Ibrahim pijak membina Kaabah yang tinggi tu. Okey, lepas tu kita pun sembahyang kat dataran Kaabah. Okey. Lepas sembahyang kat Kaabah, kita pergi ke Safa dan Marwah untuk sa'i. Itu perbuatan siapa? Yang berlari anak tu perbuatan siapa? Okey, A. Siti Sarah, B. Siti Nurhaliza, C. Siti Kasim. Pandai kau ya. Peminat kasih kat sini ya. Tiga jawapan salah. Yang betulnya ialah Siti Hajar. Dia nak cari air sebab habis air lah, kehabisan air. Nabi Ibrahim dia tinggalkan stok air, habis air tu. Dia tinggalkan stok kurma. So air habis. Dia terpaksa naik ni Siti Hajar dengan Nabi Ismail ni. Berdua ditinggalkan. Jadi Siti Hajar naik atas bukit Safa. Yang pertama nak cari air, yang kedua kok cari orang, kok ada orang nak minta tolong lah. Cari dulu bukit Safa tinggi, sekarang dah kena tarah jadi rendah lah. Siap dengan tar, ni tar lagi, tar cantik ya. Kemudian bawah tu tile pula, bawah tu. Dulu padang pasir, bukit batu, padang pasir, bukit batu. Safa tu bukit batu. Nak pergi ke Marwah padang pasir. Sampai ke Marwah bukit batu lagi. Sekarang tak ada dah, dah nak aircon. Dah nak aircon tile. Tak ada pasir-pasir, tak ada padang pasir dan tile. Naik atas bukit pula bukan bukit dah. Dia simi cantik dah tuan-tuan. Itu pun tak nak sa'i juga, tak tahulah. Mana sa'i naik kursi roda, orang tolak je. Tersembah kat situ tak tahu. Orang Arab tolak laju. Lalu itu perbuatan Siti Hajar. Betul laki-laki disuruh berlari. Berlari anak sungguh-sungguh lah. Berlari anak, ada kata berlari perlahan. Sebenarnya berlari sungguh-sungguh. Lari Hijau tu lari sungguh-sungguh sikit tu. Saya tengok orang Arab lari sungguh-sungguh. Kita romantik gila. Berlari anak. Cuba suruh budak-budak berlari. Berlari anak berlari macam mana anak berlari? Cuba dia berlari dek. Dia tengok macam mana. Yang berlari orang tua lain. Yang kita buat berlari orang tua. Berlari anak nyelit-nyelit duduk tengok. Mak ni betul. Sebab Siti Hajar dia bukan lengah-lengah tu sebab nak cari air. Adakah kita cari air kita lengah-lengah? Tak ada. Laju. Sebab tu antara lampu hijau berlari. Berlari macam anak kita berlari. Kecuali kata macam ibu mengandung berlari lain lah ya. Ni macam anak berlari. Berlari anak dipanggil. Okey. Itu semua kesan sejarah. Sampai di Mina kesan sejarah juga. Itu tempat melontar 3 jamrah. Di situ juga tempat penyembelihan Nabi Ismail hendak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tak jauh. Ada satu tugu di atas kat Mina tu, ada satu tugu warna putih atas bukit. Di situ dikatakan tempat Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Sebelah tu tempat orang melontar 3 jamrah. Macam mana melontar 3 jamrah itu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Sebab bila mana hendak disembelih Nabi Ismail tadi, dia dibawa ke tempat sembelih, Iblis datang. Dia meracuni Nabi Ibrahim. Ibrahim, mu ni bapak yang bodoh ah. Adakah anak sendiri nak sembelih? Ada gila punya bapak.
Itu dia ada racun. Nabi Ibrahim ambil batu, baling kepada Iblis. Iblis lagi datang balik jumpa Ismail. Mael, biasa Mael, lari sama Mael, lari gitu lebih kuat lah. Lari, mu tahu tak bapak mu nak sembelih kamu, bapak mu dah gila dah, masuk air pada otak dia. Lari, justru lari. Nabi Ismail ambil batu baling kepada Iblis. Kemudian siapa lagi? Dia jumpa Siti Hajar pula. Siti Hajar, mu ni mak apa mu ni? Apa jenis punya mak kamu ni? Kamu yang mengandung, beranak, menyusu, kemudian kamu membesarkan dia tanpa Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Ibrahim datang nak sembelih anakmu, mu rela bagi begitu saja? Apa punya mak kamu ni? Siti Hajar ambil batu baling kat Iblis. Itu melontar 3 jamrah tu. Itu semua sejarah Nabi Ibrahim, termasuk sembelih binatang korban. Di sana pun buat, di sini pun buat sembelih binatang korban. Itu juga sunnah Nabi Ibrahim. Habis dia pun sembelih. Dia sembelih takluk. Sebab bukan pisau yang melukakan, tapi Allah yang melukakan. Kalau Allah tak kasih luka, tak luka. Nabi Ibrahim dibakar, bukan api yang membakar. Walaupun sifat api membakar, tapi yang menentukan terbakar ataupun tidak ialah Allah. Betul, Nabi Ibrahim walaupun dibakar, satu bulu roma pun tak angus, tak terbakar. Sebab Allah Ta'ala kata jangan bakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata dan berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Api walaupun sifat membakar, dia taat perintah Allah, dia tak jadi panas, jadi sejuk, nyaman, tapi selamat untuk Nabi Ibrahim. Keluar selamat, terkejut semua orang. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim ni diuji saja oleh Allah. Diuji oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim lulus ujian dengan cemerlang. Kita dah tentu lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh macam-macam, tapi nak buat tu berdalih lagi lah. Dalih Syekh, entah tak korban tahun ni, sini buat ibadah korban sini, suruh ni tak tak buat. Ni kita sejarah, kita cerita lah. Tapi tuan-tuan boleh buat tempat lain. Jangan surah Rahim tak buat, entah pun tak buat. Saya tak buat sebab surah tak buat. Surah memang tak buat. Mungkin tak ada tenaga pekerja kan. Mungkin semua balik kampung, cuti sekolah kan. Tak balik kampung, balik kampung. Saya balik kampung juga, cuti sekolah. Kita buat kat kampung. Buat kampung kan. Buat kat kampung. Jangan tak buat kat kampung. Di sini kita tak buat. Tapi boleh buat tempat lain, hantai duit, buat tempat lain, okey je. Jadi sebenarnya atas kita belaka. Ini salah satu ibadat. Nama pun ibadah korban. Walaupun surah Silaturahim tak buat, kita boleh join surah-surah lain, masjid-masjid lain, ataupun di tempat-tempat lain. Okey. Saya buka peluang. Saya buka mukadimah dulu, kemudian saya buka peluang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan sekiranya ada. Ada 20 minit lagi nak masuk waktu isyak. Silakan. Nak tanya hukum akam ke apa-apa saja yang berkaitan dengan ibadah korban. Ya. Korban, binatang korban tu sumbangan lah. Daripada syarikat ke, daripada pemimpin ke kan. Ya. Untuk dia bagi macam kepada surau. Kemudian ada pula di kalangan surau tu, dia ambil nama jemaah-jemaah yang lain untuk mengisikan 7 bahagian tu. Boleh ke Ustaz? Okey. Soalannya ialah berkaitan dengan lembu yang telah dihadiahkan oleh mana-mana company, mana-mana parti ataupun mana-mana tokoh korporat, dihadiahkan kepada surau atau masjid. Kemudian tak ada nama. Ada nama lembu dia ada parti. Takkan buat nama. Siapa nama ni? Parti. Tak boleh. Mesti orang. Company apa contohnya? Tak boleh. Kita mesti nama orang, bukan nama parti ataupun nama company. Maka apa nak buat? Maka hendaklah kita minta persetujuan daripada pihak yang menghadiahkan lembu. Iaitu, kalau begitu ini lembu company, kami akan letak nama daripada
7 orang daripada asnah ke, jangan bagi hak mampu, yang tak mampu. Hak mampu buat sendirilah, duit sendirilah. Yang tak mampu tu kita letak nama dia. Kalau dia setuju, okey. Kalau dia tak setuju, tak boleh lah, kita lembu dia. Tapi kalau dia hadiah kat kita dah, dia hadiah, saya hadiahlah lembu ni untuk buat ibadah korban, kita terima. Untuk silaturahmi kita terima siap-siap. Kemudian dia hadiah, jadi hak kita dah. Jadi hak surau. Jadi surau terima siap-siap, walaupun dia tak beri nama, tak apa, kita cari nama sendiri. Ambil, yang penting ambil dulu. Terima kasih Datuk Seri, masih alhamdulillah, tahniah Datuk Seri. Okey, lepas tu kita pun fikir mesyuarat surau. Lembu ni kena cari 7 penama. Siapakah yang kita nak tentukan penama kat sini? Cari yang orang susah. Orang susah yang kita fikir orang ni orang soleh dan soleha, letak nama dia. Dapatlah satu bahagian kat dia. Okey, tu cara yang betul dan tepat. Tak boleh lembu company sembelih. Lembu apa tu? Lembu daripada bank. Siapa namanya? Bank lah. Tidak sah. Mesti nama orang. Jadi peserta tadi kita letak nama awak kat sini. Alhamdulillah rezeki awak. Nanti datang ya, niat siap-siap waktu sembelih nanti. Wallahu a'lam bisawab. Okey, soalan lain? Kalau kita tak kubur nama pada 7 bahagian tu, jadikah lembu tu sebagai korban? Okey, bagus soalan rentetan daripada tadi. Sekiranya tak diletakkan nama orang individu, maka dia tak jadi ibadah korban. Dia jadi sembelihan biasa saja. Bolehlah makan-makan. Kalau sembelihan biasa, buat satu hari sebelum raya pun tak apa. Hari Arafah kita sembelih siap-siap, makan untuk buka puasa. Kena tangkap? Kena tangkap? Oh, okey. Tak apa. Kita sebenarnya senyap-senyap lah dalam surau ya. Orang tak nampak. Jadi sebenarnya biasalah. Bila nak sembelih, terpulang dari surau bila nak sembelih. Jadi makan biasa. Sah lah, sah, bukan tak sah. Tapi sembelihan biasa. Boleh, dua-dua boleh. Nak letak nama korban, cari penama. Tak malah cari penama, malah cari penama. Sembelihan biasa. Pahalanya dapat kepada orang yang bagi tadi. Datuk Seri tu dapat. Contoh. Tapi kalau nak nama dia, biasa dia lah. Ni lembu korban saya ni. Siapa Datuk Seri nama Datuk Seri? Nama saya. Okey, settle. Tapi kalau company, tak boleh, kena ada nama. Kecuali company tu kata memang ini board director kami ni. Jadi satu bahagian ni Tan Sri tu, satu bahagian yang kedua ni Datuk Sri, Datuk cukup. Tak saya nama dah. Dah ada nama dah. Dah ada nama dah. Ni tak ada nama. Duit apa? Duit CSR. Dia bagi duit CSR. Dia bagi duit. Dia bagi duit, kau cari lembu. Duit apa ni? Duit CSR. Tak ada nama. Maka pandai-pandai cari nama, letak kat lembu tu. Okey? Soalan lain? Kalau daging korban tu kan, surau yang diamanahkan tadi, dia ambil, dia masak untuk petugas yang membantu tu lah. Kemudian dia mengagihkan lebihan kepada petugas ni lagi lah. Bukannya dapat yang bahagian lain, dia ada bahagian untuk petugas pula, sebagai upah ke apa. Makan dengan juga lebih daripada yang dapat biasa lah daging tu. Boleh ke? Petugas dapat banyak lah. Lebih sikit lah. Lebih sikit. Makan dapat, tapau dapat, bungkus dapat, tulang dapat. Triple dapat. Lebih sikit lah ya. Okey. Pertamanya ini terpulang kepada pembahagian surau. Tetapi afdalnya ialah kita lebihkan kepada fakir miskin sekiranya ada fakir miskin. Tapi afdalnya fakir miskin, afdalnya. Betul, saya lebih suka buat di tempat yang ada orang fakir miskin, yang senang nak diagihkan lah. Di Putrajaya ni semua orang kaya, Putrajaya ni tuan-tuan. Tengok sini semua, ya Allah kan. Semua sihat walafiat belaka ni. Terlebih makan. So satu, afdal fakir miskin, afdal. Dan tak ada fakir miskin, macam mana? Sama kita lah. Yang keduanya ialah ini pembahagian pihak surau
elok bagi jangan sampai timbul kontroversi lah. Setakat ni sebelum ni okey, tak ada masalah, tidak timbul apa-apa spekulasi ke apa semua. Boleh teruskanlah budaya tadi. Yang ketiganya ialah tidak boleh dijadikan mana-mana bahagian lembu sebagai upah, tu saja. Ni upah awak mengetih dah, melapah tadi kan. Dipanggil orang Kelantan meteh. Bukan mengetih, meteh. Mana tahu Imam? Tahu kan? Meteh. Siapa Kelantan ni? Siapa Kelantan ni? Imam seorang. Dia pun tak tahu meteh, tahu? Meteh tu melapah. Dia melapah buang kulit tu, meteh lembu panggil. Bahasa kampung. Meteh, melapah. Tu tak dengar, kita malah dengar, tak dengar lah ya. Dia duduk Putrajaya, bukan duduk Kelantan lah. So nanti tanya meteh tak meteh. So nak bagi daging sebagai upah tak boleh. Bagi duit pun boleh, bagi jam Rolex pun boleh, iPhone 16 pun boleh, tak ada masalah ya. Tapi bukan mana-mana part of lembu tadi. Saya nak kita bagi Pak Imam kepada lah, dia punya ni upah, tak boleh. Tapi hadiah boleh, upah tak boleh. Jangan sebut upah. Kalau daging korban kita dapat tu, kita bagi pada kita banyak dapat kan 10 bungkus contoh lah. Orang tu bagi, kita bagi kat orang 10 bungkus, kita punya dapat ni sekilo. orang lain bagi, tu bagi Okey. Kita bagi, kita pasal kita dah banyak, kita bagi kepada orang Islam. Okey. Isu ni lama juga diperbincangkan oleh para alim ulama ya. Pertama sekali kita dapat banyak bahagian. Dia imam, biasalah imam kan, semua kan bagi kat imam kan. Ya. Berapa dapat dulu tahun lepas? Okey. Elok juga kita bagi, share dengan orang lain. Jangan kita bolok semua kan. Jangan bolok semua sebab kadang-kadang ada orang lebih memerlukan tapi dapat sikit, keluarga ramai. Jadi kita dapat banyak tapi daging tak makan sangat. Jadi elok kita agihkan kepada orang yang sepatutnya dapat ya. Ada pun beri daging korban kepada orang kafir. Kita kembali kepada hukum yang telah dijelaskan oleh ijma' ulama. Ijma' ulama ni sepakat ulama, ijma'. Kalau jumhur ulama, majoriti ulama. Beza ijma' dengan jumhur. Kalau qaul adalah pandangan ulama, qaul. Ijma' ulama beri makan daging korban, termasuk juga daging akikah kepada orang bukan Islam adalah haram. Sekiranya korban sunat, Ustaz tadi katalah wajib. Korban sunat dalam mazhab Syafi'i tetap kata haram juga. Jadi korban wajib, korban nazar contoh, korban nazar haram. Ijma' ulama haram korban nazar ni. Adapun korban sunat, mazhab Syafi'i tetap kata haram juga. Jadi kenapa daging korban diharamkan diberi kepada orang bukan Islam ataupun orang kafir? Sebab korban adalah ketaatan kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban. Dia sama dengan sembahyang tu. Lepas solat, sembelih binatang korban. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Dia tanda ketaatan ni. Macam Nabi Ibrahim taat perintah Allah, sembelih Nabi Ismail. Ini tanda simbolik. Sebab itu utamakan kepada orang Islam. Utamakan kepada orang Islam. Dah bagi dah Ustaz tahun lepas, tak apalah, dah tak tahu nak macam mana. Dah tak tahu. Tahun ni kita tahu. Kan nak bagi juga sudah mengucap. Betul lah. Ucap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, dapat 2 kilo. Asal kita. Dia tak dosa dia. Kita berdosa. Dia memang dah kafir dah. Tak ada dosa apa dah. Dosa kafir cukup dia tu. Dosa kafir, dosa musyrik, syirik cukup dah. Kita yang berdosa. Tapi tak tahu tak berdosa. Kalau tak tahu.
hukum, dia tak berdosa. Dia niat untuk berdakwah ke macam mana Ustaz? Niat untuk berdakwah. Susahlah, ginilah. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara kan. Ginilah pandangan guru-guru kita dulu gini. Kalau ada orang bukan Islam, dia kan dia cari, dia minta. Kita tak bagi. Kalau dia datang kat surau, kita tengok ada makcik Amor itu datang kan, dia orang miskin, orang susah. Ini saya cadangkan, pergilah kat pasar, belilah sekilo 2 daging untuk dia. Daripada bagi daging korban yang melibatkan pertikaian ulama, kita takut jatuh haram. Tidaklah, kita berdosa. So kawan kita carilah daging ayam ke apa ke, daging lembu ke, belilah kat pasar sekilo 2 bagi kat dia. Termasuk juga sekiranya daging korban akikah, termasuk juga sekiranya kita buat masak-masak, dan ada orang Islam dia lalu kan, you masak apa tu? Masak sup daging. Bila mau makan, lepas zuhur nanti mau makan, hayya, saya boleh tumpang saya mau datang 5 orang. Datanglah. Dah datang, tuan-tuan pergi kat pasar, cari daging berapa kilo untuk 5 orang tu makan. Campur dalam kawah ataupun periuk yang kita masakkan dengan sup daging korban tadi tu. Campak je, tak kisah. Ni untuk dia orang, niat untuk dia orang. Dia campur tak kisah dah. Bagi. Selamat kita. Ini mufti wilayah ni buat fatwa macam tu. Selamat kita. Termasuk akikah. Penat kita masalah asing penat. Campak je. Dia jadi okey, semua okey dah. Selesai masalah. Termasuk daging akikah. Sekiranya ada orang ambil peluang bulan korban ni, dapat cucu ke dapat anak ke, akikah 2 bahagian sebab laki-laki kan. Jadi kawan-kawan anak dia pun sama juga. Ada yang bukan Islam nak datang ya. Okey, kita pun berapa orang datang? 10 orang. Cari berapa kilo daging untuk 10 orang tu. Campur dalam kawah tadi. Selesai masalah. Ini kata mufti lah ya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kalau imam jual daging korban, dah banyak sangat. Imam pun buatlah kaunter tu, kios tu ya. Daging daging korban. Imam kerja apa imam ni? Kontraktor. Dia sebut kontraktor ada bisnes, maka income-nya besar, income-nya lebat lah ya. Maka jika penerima daging korban itu macam kontraktor, tu imam kita, dia dah kaya raya, haram dia jual. Haram dia jual. Tapi kalau kontraktor tu dah lama dah ya, tak berjalan, tak ada projek apa, dia pun jatuh miskin papa kedana kan. Jadi dia harus bagi dia, jika dia miskin dia jual untuk dapat wang. Jika penerima, sebab ada orang terima daging korban dia kaya, ada, boleh tak hadiah? Fakir miskin kita sedekah, orang kaya namanya hadiah, dia dapat. Kemudian dia tak makan daging, patutnya pulangkan balik kepada siapa-siapa, hadiah kembali kepada orang lain. Bukan dia jual, dia dah kaya, berjual apa? Haram dia jual. Nak bagi sedekah balik kepada orang lain, sebab dia terima kan. Tapi sekiranya dia miskin, ada hajah tu miskin, makcik tu miskin, dia kata dia pun terima. Kita tanya, makcik makan tak daging? Jangan tanya, makcik ini daging korban, ambil. Dia pun ambil, ikut suka dia nak buat apa pun. Orang miskin ni dia nak makan boleh, dia nak sedekah ke orang lain boleh, dan hadiah boleh, dia nak jual pun boleh kalau orang miskin. Sebab dia perlukan wang untuk bayar sewa tu, bayar sewa macam-macam ya. Okey. Boleh ya? Lagi ada soalan lain? Okey. Macam ni, kalau suami isteri kan, dua tu sebenarnya mampu untuk berkorban. Selalunya suami dia yang korban, isteri tu berdosa ke? Okey. Adakah isteri berdosa tidak melakukan ibadah korban? Hukumnya tak berdosa, sebab ibadah korban ni sunat saja, tak berdosa. Sekiranya isteri tu kaya, sebaiknya dia melakukan ibadah korban walaupun suami dah buat. Sebenarnya dalam rumah cukup seorang buat, memadai dah. Satu rumah seorang buat, memadai. Siapa yang buat? Suami buat. Pahala dapat kat suami.
Gitu. So memadai itu maknanya cukup dah. Tapi kalau isteri nak pahala, dia buat juga. Sebab pahala besar ibadah korban ni. Nabi sebut dah, tidak ada satu amalan anak Adam yang sangat disukai oleh Allah pada hari raya korban melainkan jadi peserta ibadah korban. Ada nama dia kat lembu tu. Itulah amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Kita nak buat amalan yang Allah suka, Nabi Rasul paling suka. Apa dia? Kalau raya korban, ibadah korban. Sebab tu jangan buat akikah. Orang kita dia buat akikah. Okey. Sebab apa? Sebab amalan Nabi sebut ibadah korban. Hari raya korban ni 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ini kalau buat amalan apa paling Tuhan sukai, ibadah korban. Bukan akikah. Akikah 365 hari, tolak 4 hari. Ada 361 hari. Buatlah akikah. Buatlah akikah. Saya sekiranya dia juga buat ibadah korban, dia buat akikah, okey. Ibadah korban dia ada buat satu bahagian. Dia pula dapat anak lelaki 2 bahagian. Jadi 3 bahagian dia ambil. 1 korban, 2 akikah, okey. Sebab dia ambil amalan yang Tuhan sukai, korban. Dan dia juga buat ambil kesempatan akikah. Boleh. Tapi kalau dia buat akikah, dia tak ambil korban, tak wajar berlaku. Sebab dalam 4 hari ni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ibadah korban yang paling diutamakan dan paling disukai. Ahabul a'mali ilallah, paling disukai amalan di sisi Allah ialah ibadah korban. Kalau kita buat untuk orang yang nak meninggal, macam untuk nenek kita, ayah kita. Ada seminit ke? Apa hukum melakukan ibadah korban untuk orang dah meninggal dunia seperti untuk nenek kita dan siapa-siapa sajalah? Sebenarnya ibadah korban ini ialah untuk orang yang hidup, orang yang masih hidup. Ada pun melakukan ibadah korban kepada orang sudah meninggal dunia, apa hukumnya? Hukumnya ialah bergantung kepada wasiat. Sekiranya si mati, tok nenek kita dulu pernah wasiat kat kita, maka dia kata, Zul, kalau nenek meninggal, setiap 3 tahun buatlah ibadah korban atas nama nenek. Itu wasiat. Okey, setiap 3 tahun sekali buat untuk dia, bernama dia. Tapi sekiranya tak ada wasiat daripada si mati, maka tidak sah korban tersebut. Begitu juga sekiranya nenek masih hidup. Dah meninggal kan? Ni masih hidup, nenek kat kampung. Zul pun buatlah untuk nenek satu. Nenek kat kampung dia hidup lagi. Ustaz kata yang dah mati, yang dah mati kena ada wasiat. Ni hidup lagi ni. Dia pun buat. Dia buat. Kemudian dia pun call nenek dia sebelum buat ni. Nama dah masuk dah. Nama nenek dah bayar dah, tapi belum sembelih lagi ni. Telefon nenek, Zul akan buat ibadah korban satu bahagian atas nama nenek di Putrajaya. Jangan buat, nenek tak suka. Orang hidup dengan persetujuan, orang mati dengan wasiat. Sekiranya orang hidup tak bersetuju, tak boleh buat, tak sah. Jadi minta persetujuan dulu. Nenek kata, alhamdulillah cucu aku Zul ni baik sungguh, nenek setuju. Berapa buat? Satu bahagian? 2 lah, kata nenek kan. Baru jadi. Mesti persetujuan orang hidup. Ada pun orang mati mesti ada wasiat sebelum dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Dah masuk waktu isyak. Ada soalan lagi, to be continue, ya. Waktu lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum.